Bayangkan dalam satu dewan reunion umur 30 sampai 39, reunion sekolah lah, sekarang dah umur 30 hingga 39, ada 200 orang. Dalam 200 orang tu, bayangkan 36 orang daripada 200 orang tu, which is kita punya kawan-kawan, okay, 36 orang daripada 200 orang tu pernah ataupun bakal kena kanser dan bakal ataupun sedang memerlukan amount 400,000 hingga 900,000. Rasa-rasanya 36 orang tu, kawan-kawan kita yang berumur 30 sampai 39, ramai tak? Ramai tak 36 orang tu? Ramai kan? Tak tahulah, kalau saya rasa sangat ramai lah. So kalau anda rasa itu adalah amount yang besar, sebenarnya itulah statistik tahun lepas. Statistik orang yang kena sakit kritikal umur 30 hingga 39, yang ada insurans gaji. Maksudnya orang-orang ni dia berjaya dapat lump sum cash untuk teruskan kehidupan walaupun dah tak ada gaji. Bayangkan orang yang tak ada insurans gaji, sebab data orang yang ada insurans gaji. Of course data orang yang tak ada insurans gaji lagi banyak. Maksudnya bukan 36. Mungkin dalam satu dewan reunion mungkin lebih daripada 36 orang, kan? Kebetulan pagi saya bagi talk tu, esoknya kawan saya message. Dia kata dia punya klien dah diagnose kanser usus, baru umur 40 ke 41, kolon kanser. Saya macam, ya Allah, macam mana? Saya doktor bahagian health screening, kan. Kalau ikut guideline untuk colon cancer screening, which is stool sampling ataupun colonoscopy, kita advocate untuk umur 50 ke atas. Melainkan kalau dah pernah ada family history of colon cancer, dia kena buat 10 tahun lebih awal. Tapi ni umur 40 dah kena colon cancer. And saya dengar, bukan dia je, dah few cases yang saya dengar yang umur 30, 35, 40 dah kena colon cancer. So ya, macam makin dah tak relevan, kan, screening pada umur 50. And dia cerita, okay, klien dia kena colon cancer tu. Klien tu adalah dia punya roommate masa dia sekolah. Dan kawan dia lagi seorang, which is roommate juga dalam bilik tu juga, dah meninggal sebab breast cancer. Meninggal 2-3 tahun lepas. So diorang ni semua sebaya umur 40. So itu je lah saya nak cerita. Yang ayat saya sebelum ni saya cerita pasal day one 200 orang. Yang ni lagi narrow, satu bilik. Okay, satu bilik mungkin 4 orang. 2 orang dah kena kanser pada umur 40. So kita minta doa banyak-banyak dan kita ikhtiar dengan cara tidur at least 7 jam, exercise, dapatkan matahari secukupnya dan kesihatan mental. Harapnya kita terhindar daripada penyakit-penyakit sakit kritikal ni. Dan please allocate anda punya 10% daripada salary anda untuk mengadakan tabung perlindungan sakit kritikal, perlindungan pampasan kematian, hibah takaful dan medical card. Sekian, itu sahaja. Assalamualaikum.